Form 1 Chapter 12 Pengendalian Data. Untuk soalan ini, saya cadangkan untuk kita keluarkan apa informasi yang kita tahu dulu sebelum kita mix up dengan informasi yang dia bagi. Cuba tengok jap. Yang pertama dia kata ini adalah carta pi. Geng, carta pi ada berapa darjah 360 darjah. Dan dia bagi tahu juga hoki ada 80, bola tampar ada 40. Maksudnya balance untuk badminton dan bola keranjang ada berapa? 240. Cantik. Mai, kenapa macam itu? 240 darjah. Cantik. Seterusnya bagi kakak sekalian, dia bagi tahu senarai 32 orang murid menyertai permainan hoki. Untuk hoki ada 32 orang. Okey, saya letak kat sinilah 80 darjah, 32 orang. Okey, geng. Kita dah dapat tadi. Hoki 80 darjah. Bola tampar 40 darjah. 40 darjah. Abang kakak sekalian, 80 nak jadi 40, buat apa Bahagi 2 kan? Maksudnya sebenarnya untuk dapatkan bilangan hoki, bilangan player hoki, simple je. Bahagikan juga dengan 2 abang kakak sekalian. 32 bahagikan dengan 2, awak akan dapat 16 orang kat sini. Cantik? Yes. Seterusnya abang kakak sekalian, informasi pertama settle. Bilangan murid yang menyertai permainan badminton dan bola keranjang adalah sama. Hayo. Maksudnya angle dekat sini dengan angle dekat situ akan jadi sama, betul? So, balance angle tadi adalah 240. Bahagi 2, awak akan dapat sebelah 120. Sebelah lagi 120. Cantik. Seterusnya, jom kita tengok soalan. Berapakah bilangan murid yang menyertai bola keranjang? La ilaha illallah. Diingat kita belajar main-main agaknya. Geng, 120 darjah dekat sini. 120 darjah untuk bola keranjang, betul tak? 40 nak jadi 120, buat apa darabkan dengan 3. Maksudnya abang kakak sekalian, 16 pun kita darabkan dengan 3. Maksudnya kita akan dapat 48 orang. And this will be our final answer. Settle.